Saya tak ingat semalam angka yang dibentangkan jumlah affiliate. Tak silap saya, affiliate dalam TikTok ni ada dalam maybe 3 juta lah kot, kalau tak silap saya lah. Jadi affiliate pun dia kena buat kerja lah, kena buat video lah, kena buat konten banyak. Nak berjaya kan, nak berjaya dalam TikTok ni kena buat konten banyak. You bayangkan lah, kalau dulu sehari satu konten pun dah cukup. Kita buat dalam sebulan 30 konten, lepas tu sehari 2, sehari 3, sehari 5. Sekarang sehari 10. Sekurang-kurangnya nak ada 300 konten sebulan. Jadi bila melibatkan konten ni, dia ada banyak kerja. Dah tak boleh dah nak buat konten yang susah-susah, edit heavy kan. Kena buat konten-konten yang simple. Kalau ada lagi banyak kepala dan kepala otak tu ada idea, lagi dah senang. Macam ni kan, shoot cakap. Tapi impact dia apalah, impact dia ni orang rumah jadi tak suka lah. Waktu dia kita ambil pula kena buat konten. Sebab kita dah terikut kerja yang diberikan oleh TikTok tu. Jadi itulah, kau bayangkan lah, kalau satu seller kena buat 300 video, satu affiliate kena buat 300 video sebulan, sehari seorang menyediakan lebih kurang 10 konten. Memang peh lah jawabnya. Memang banyak lah user ni nak kena consume. Jadi itulah dia. Buatlah video pendek, yang ni panjang sangat saya cakap. Nanti saya buat video lain. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh komen di bawah.